Tuan-tuan dengar, dia punya kompresor ni tak berhenti. Saya nak share dekat tuan-tuan macam mana cara tuan-tuan nak buat penjimatan elektrik dekat rumah dengan hanya tuan-tuan pastikan semua peralatan elektrik dalam keadaan baik. Okey, biasanya benda yang boleh menyebabkan penggunaan bil elektrik yang tinggi kat rumah ni, benda yang daripada panas nak ke sejuk ataupun daripada sejuk nak ke panas. Contoh, benda daripada panas nak ke sejuk, aircon, peti sejuk, penapis air kukur tu kan. Lepas tu benda yang daripada sejuk nak ke panas, contohnya water heater dalam bilik air, oven, puyuk nasi, microwave, air fryer, tu benda-benda kebiasaan orang dekat rumah. Jadi jom saya tunjuk praktikal macam mana tuan-tuan nak pastikan barang elektrik dekat rumah tuan-tuan dalam keadaan baik. Benda yang daripada panas nak ke sejuk, mana peti sejuk lah. Okey, dalam keadaan normal, peti sejuk ni kita boleh dengar dia mesti bila dah sampai dia punya sejuk tu, kompresor dia mesti cut off lah. Maknanya dia berhenti lah kan. Maknanya tuan-tuan boleh cek sendiri dekat rumah tuan-tuan. Pastikan benda-benda macam ni kompresor dia cut off, dia tak akan running sama. Lepas tu dia punya getah ni kena pastikan dalam keadaan bersih lah. Dan dia punya getah ni molek lah, maknanya dia punya sejuk tu tak boleh kita tutup. Okey, lepas tu kita setting dia punya suhu ni, kita letak pada minimum saja. Ni pun dah sejuk tuan-tuan. Boleh tengok ni ada kesan ni kan. Pastikan dalam peti ni mesti bersih lah. Dia punya getah ni, terutamanya dia punya getah bersih, yang mana dia tidak menyebabkan dia punya sejuk ni keluar. Jadi bila dia punya sejuk ni tak keluar, kompresor tu cepat cut off dan bil pun boleh jadi jimat juga. Okey, lepas tu saya tunjuk contoh yang rosak lah, koko. Okey, kalau tuan-tuan dengar, dia punya kompresor ni tak berhenti. Tuan-tuan boleh dengar sendiri. Yang ni lah boleh menyebabkan bil elektrik dekat rumah tuan-tuan. Kalau ada benda-benda rosak macam ni, tuan-tuan dengar 2-3 hari tak stop kompresor dia, panggil je electrician. Kalau ni koko, saya panggil, saya suruh dia repair je. Selain tu, tengok peti sejuk kalau dalam keadaan normal, dia akan cut off tuan-tuan. Okey, macam ni kan. Dia punya kompresor cut off lah. Kalau dia punya kompresor on, dia akan menyala hijau. Lepas tu kita letak je pada dia punya suhu ni, letak minimum sekali. Kita letak minimum tu sebenarnya dia dah sejuk tuan-tuan. Tak perlu letak sampai maksimum Kalau tengok pun dia dah ada beku ni. Yang paling penting dia punya getah tuan-tuan, mesti dalam keadaan elok lah. Dan keadaan dia punya muka pintu ni kena bersih lah, supaya dia punya sejuk tu tak tubik. Seperti sejuk ni kan, untuk dia punya kompresor cepat cut off. Okey, ruang ni memainkan peranan yang penting juga. Maknanya peti sejuk ni jangan terlampau dekat dengan dinding, dan dia mesti ada jarak lah. Maknanya dia punya panas tu dia cepat kata terbebas lah kira. Sini pun kita punya peti sejuk tu mesti ada jarak, supaya dia punya panas tu tidak terperangkap dekat kawasan ni, yang menyebabkan dia punya kompresor lambat cut off. Okey, yang ni penting juga tuan-tuan. Jarak peti sejuk. Sama juga macam benda-benda yang mengeluarkan haba, dia mesti ada jarak. Macam ni dia panas kat belakang ni kan, dia mesti ada jarak. Jangan terlalu rapat dengan dinding, menyebabkan haba dia terperangkap dan menyebabkan benda ni lambat sejuk dan kompresor dia lambat cut off. Okey, selain tu, benda yang daripada sejuk nak ke panas, contoh macam air fryer, microwave, puyuk nasi kan, normal lah. Okey, ya, kena pastikan benda ni dalam keadaan baik lah. Maknanya tuan-tuan kena test dia. Kalau dia tuan-tuan masa beli awal dulu, tuan-tuan kena ingat balik macam mana dia running. Dan sekarang kalau dia masih running sama macam beli awal dulu, tak ada masalah. Kalau dah running pun lain, ataupun dia punya macam ni ada kekotoran, tuan-tuan kena cuci lah debu dia ke apa kan. Okey, lepas tu kena pastikan juga macam saya buat dekat bahagian dapur ni, 1 liter soket plug ni
hanya 2 soket saja. Sebab tu dekat bahagian dapur saya buat banyak litar lah. Yang ni 2 soket 1 litar. Okey, 2 soket 1 litar daripada DB macam peci sejuk ni. 2 soket 1 litar. Jadi maknanya ini pun boleh efek juga pada penggunaan bil, sebab dia akan boleh menyebabkan kalau looping banyak, kabel akan jadi panas dan tak bagus juga untuk sistem elektrik kat rumah tuan-tuan lah. Macam ni kan, benda yang penggunaan 24 jam ni saya buat 1 litar hanya 2 soket saja. Macam yang ni 1 litar 3 soket, tapi saya guna 1 je. Ini untuk standby lah apa-apa kan. Benda yang daripada panas nak ke sejuk, iaitu aircon lah. Aircon ni, yang ni biasa akan jadi punca menyebabkan bil elektrik tuan-tuan tinggi. Okey, benda paling mudah, paling kurang sebulan sekali tuan-tuan buka dia punya penutup ni. Okey, tuan-tuan cabut je dia punya filter ni, cuci sendiri, supaya masa dia running tu dia akan cepat sejuk dan dia punya kompresor akan cepat cut off lah. Okey, macam dalam bilik ni saya pakai brand Panasonic inverter 5 star. Okey, kalau ikutkan keluasan bilik ni 1 horsepower pun dah cukup dah, tapi saya pakai 1.5 horsepower sebab saya nak bagi dia cepat sejuk, nak bagi kompresor dia cepat cut off. Jadi penjimatan tu akan lebih cepat. Jadi tuan-tuan boleh cuba dulu benda yang tuan-tuan boleh buat sendiri dekat rumah. Tuan-tuan cek barang elektrik dekat rumah, pastikan semua dalam keadaan baik lah. Yang mana rosak tu repair. Alhamdulillah, saya dah share apa yang tuan-tuan boleh buat praktikal sendiri dekat rumah tuan-tuan. Mudah saja, cek barang elektrik, pastikan dalam keadaan baik. Kalau rosak tu repair. Jadi itulah salah satu paling mudah cara tuan-tuan nak jimat elektrik lah. Okey, jangan lupa untuk follow dan subscribe Mandela Engineering untuk dapatkan info-info elektrik lebih banyak. Mandela Engineering, work with pride as professional.